Mahkamah Magistrate Batu Pahat membenarkan permohonan riman selama 3 hari terhadap seorang lelaki warga Emas bagi membantu siasatan kes kemalangan maut membabitkan seorang murid sekolah di Parit Sulong. Perintah riman terhadap suspek berusia 60 tahun itu dikeluarkan Magistrate Nur Rasidah A. Rahman bermula Rabu hingga Jumaat ini. Permohonan riman dibuat bagi membolehkan polis melengkapkan siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Terdahulu, suspek tiba di mahkamah kira-kira jam 8 pagi, diiringi anggota bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik, Ibu Pejabat Polis Daerah Batu Pahat sebelum dibawa ke kamar mahkamah untuk prosiding riman. Dalam kejadian kira-kira jam 12.30 hari Selasa, mangsa, Nur Aini Humairah, 8 tahun, murid tahun 2 Sekolah Kebangsaan Seri Maimun, meninggal dunia selepas dilanggar van di hadapan pintu pagar utama sekolahnya. Jenazah mangsa selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Parit Mustafa, Parit Sulong, pada malam Selasa.